Ini baru satu kali Don dah nak bertanding parlimen. Parlimen mana dia nak bertanding? Dia menang pun dulu adalah disebabkan Pakatan Harapan tidak bertanding di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, salam madani. So hari ini 7 hari bulan 7 2026 Wayang Talbus kembali dengan isu yang dipilih iaitu Dun Puteri Wangsa N41 sempena PRN Negeri Johor 2026. So sebelum kita terus memulakan topik Puteri Wangsa ni, kita nak melihat daripada segi sejarahnya ya. Sejarahnya ada sejarah yang tersendiri. Ianya menjadi menarik kerana bukan nak berkata sesuatu yang tidak baik, tetapi memang ada berlaku pertindihan dan perselisihan antara PKR dan Amanah pada PRN 2022 Negeri Johor, yang mana kuota untuk Puteri Wangsa ni diberikan oleh gabungan Pakatan Harapan, DAP dan Amanah kepada Amanah untuk bertanding di kawasan Puteri Wangsa. Tetapi pada waktu itu Amanah telah memberikan kursi itu kepada Muda ya, walaupun sebenarnya Muda pada waktu itu tidak selari dengan Pakatan Harapan ya, kerana berkecuali hasil daripada langkah Sheraton lah. Tetapi apa yang Amanah buat tu memang menjadi konflik pada waktu itu, dan hasilnya pada PRN Puteri Wangsa tahun 2022 itu ditandingi oleh calon PBM, calon PN, calon BN dan juga calon muda ya. Kalau kita tengok dekat situ, calon PKR tiada pada 2022, yang mana Amira Aisyah Abdul Aziz telah memenangi kursi Puteri Wangsa ni pada tahun 2022 dengan undi 22,884, majoriti 7,114. Itu PRN 2022 ya. Saya mengingkap sejarah balik kenapa Puteri Wangsa ni antara Dun yang menjadi perhatian. Antara sebabnya adalah perselisihan pada waktu itu, tapi sekarang okey dah, ngam-ngam dah kawan baik kan. So hari ini PRN Johor mengulang semula perlawanan di antara Pakatan Harapan yang diwakili oleh Mazli Malik dan penyandang muda Amira Aisyah tidak bertanding, meletakkan calon baru Sharifah Rashifah Al-Junaid mewakili Parti Muda. Ketiganya MCA di bawah Barisan Nasional dengan calonnya Eng Yu Aik dan juga Steven Chong Xiao Yun. Ini calon bersama ya, calon bersama, dan juga calon bebas Muhammad Azri Abu Bakar. So untuk Dun Puteri Wangsa N41 bagi PRN 2026 ini perlawanan 5 penjuru ya. 5 penjuru. Kalau kita lihat, masing-masing mempunyai kekuatan tersendiri. Okey. Sedia maklum, Dr. Mazli merupakan bekas Menteri Pendidikan ya, yang dikenal pasti sebagai, kalau kita nak bawa dia dalam konteks positif lah dia, kalau kita nak bawa dalam konteks negatif lah dia. Dia dikenali sebagai Menteri Kasut Hitam. Cuma perubahan yang dibuat tu dalam konteks positifnya nampak macam simple, tapi dia memberikan impak yang besar. Kasut hitam ni, of course lah, tak kira lah apa warna kasut yang kita pakai, pertama sekali yang kita kena pastikan adalah kebersihan. Tapi bila kita telah mengubah pemakaian kasut hitam tu, kita
tidaklah terlalu tertekan untuk memastikan kebersihan kasut itu sendiri, tetapi dalam waktu yang sama bukanlah kita mengabaikan kebersihan itu sendiri. So macam mana saya nak cakap, kita lebih terarah untuk pastikan kasut itu bersih, tetapi bukanlah itu perkara utama yang kita kena lihat setiap minggu. Berbanding kalau sebelum ni kasut putih kita basuh bersih macam mana pun kan, kadang-kadang masih lagi nampak tidak bersih. Inilah kebijaksanaan Dr. Mazli kalau kita tengok. Dan juga kalau kita lihat calon Sharifah Rashifah Al-Junid yang akan memberikan tentangan kepada Dr. Mazli ini mempunyai kelebihan di sini kerana telah menguruskan pusat khidmat Puteri Wangsa ni setelah muda bertapak dan memenangi kursi ini pada 2022. Jadi tidak dinafikan Sharifah Rashifah ini dikenali oleh masyarakat tempatan kerana perkhidmatannya yang dilihat mempunyai kesinambungan daripada Amirah Aisyah Abdul Aziz yang telah membuat keputusan untuk tidak bertanding di DUN Puteri Wangsa ini. Calon ketiga kalau kita lihat calon daripada BN calon daripada BN ni MCA Teo Chia Ling. Kalau kita nak lihat kekuatan calon MCA ini ialah dari segi profil pengundi Puteri Wangsa itu sendiri. Sekiranya MCA berjaya membawa satu situasi diberi kepercayaan berdasarkan majoriti pengundi di kawasan Puteri Wangsa inilah berbangsa Cina. Jadi kalau MCA dapat mengambil situasi ini sebagai satu kelebihan, ianya bukanlah satu perkara yang mustahil untuk MCA memenangi DUN Puteri Wangsa ini. Sementara calon yang keempat, Nicholas Paul Vincent, ini adalah calon untuk parti bersama parti binatang kancil ni. Secara keseluruhannya kalau kita lihat profil peribadinya, dia seorang yang berjaya dalam kerjaya, berlibat dalam industri oil and gas. Kelebihannya ialah menawarkan pilihan terbaru. Itu je lah dia dapat, menawarkan pilihan terbaru kepada pengundi. Kalau kata pengundi tu kalau kata dia reject Dr. Mazli, ada dua calon daripada muda, iaitu siapa, Sharifah Rashifah ni. Sekiranya pengundi tu melihat Sharifah Rashifah ni tidak layak lah kan, kita adalah calon ketiga, iaitu Teo Chia Ling daripada MCA. Dan kalaulah kan Teo Chia Ling ni pun sini daripada calon MCA ni sini tidak dapat disukai oleh pengundi, barulah jatuh yang keempat, iaitu Nicholas Paul Vincent daripada parti binatang ni, parti kancil, yang konon-kononnya dari segi cerita rakyatnya kancil ni memang bagus, bijak, tapi sebenarnya kancil hanya menipu buaya-buaya untuk melintasi sungai. Itu je sebenarnya cerita rakyat. Itulah yang dipusing-pusingkan oleh pesama. Dan calon bebas, calon yang kelima, Wang Wisiong maknanya kalau kata Dr. Mazli tidak dipilih, Sharifah Syahira tidak dipilih, lepas tu Teo Chia Ling tidak dipilih, Nicholas Paul Vincent tidak dipilih, barulah calon bebas ni Wang Wisiong. So dia akan memegang saingan di tempat kelima sebagai calon bebas So kalau kita lihat pertandingan 5 penjuru ini menjadikan Puteri Wangsa ini satu DUN yang popular. Pertamanya dilihat popular sebab calon daripada Pakatan Harapan Dr. Mazli, yang rata-rata kalau kita lihat Dr. Mazli ini bukan sahaja kesannya kepada Puteri Wangsa, tetapi kesannya kepada keseluruhan kawasan 56 kawasan DUN di negeri Johor. Seolah-olah dilihat sekiranya Pakatan Harapan mampu mendapat kerusi
majoriti untuk mentadbir kerajaan negeri, dilihat Dr. Mazli ini mampu mengetuai kerajaan. Saya tak cakap jadi menteri besar. Saya tak cakap, dia mampu untuk mengetuai kerajaan. Keputusan untuk pemilihan sebagai menteri besar, ketua kepimpinan kerajaan negeri di Johor ni sebenarnya datangnya daripada Istana Johor itu sendiri. So kalau kita lihat apa kelebihan Puteri Wangsa ini? Kalau kita lihat sebenarnya ianya lebih kepada populariti Dr. Mazli, dilihat mampu memberikan impak yang besar bukan saja Dun Puteri Wangsa, lain-lain Dun yang ada. Dan kalau kita lihat perkara keduanya, di sinilah pengundi dan juga orang ramai untuk melihat sejauh mana muda berjaya mengekalkan untuk penggal kedua di Puteri Wangsa ini. Dan kalau kita lihat pemegang Dun Puteri Wangsa ini, Amira Aisyah ni buat keputusan untuk tidak bertanding. Katanya dia memberi laluan kepada orang baru dan dia nak fokus di kursi parlimen PRU akan datang. So nak tanya ni sebenarnya curi mana dia pakai? Asalnya seorang yang boleh menguasai parlimen, lazimnya dia 2-3 penggal menjalankan kerja di peringkat Dun. Ini baru satu kali Dun dah nak bertanding parlimen. Parlimen ni lebih besar daripada Dun. So kenapa dia membuat keputusan untuk memastikan dia boleh bertanding di peringkat parlimen? Sepatutnya dia kena establish dulu di peringkat Dun dan mungkin dia kembangkan Dun yang lain di bawah parlimen yang sama. Barulah boleh kita menguasai, kan, atas dasar angan-angan kosong Amira Aisyah ni untuk bertanding parlimen. Parlimen mana dia nak bertanding? Dia menang pun dulu untuk kursi Puteri Wangsa ni atas kota, atas parti muda tu sendiri adalah disebabkan oleh Pakatan Harapan tidak bertanding di situ. Yang tak bertanding Amanah. So saya tak nak ungkit balik cerita lama ni. So kalau kita lihat inilah dia kelebihan Puteri Wangsa berbanding dengan lain-lain parlimen. So macam mana Dr. Mazli? Tawaran untuk debat tu dah on ke tak? On ke tak? Itu rasanya ramailah orang akan kata, kan. Tapi tak kisahlah. So kesimpulannya, kalau saya dapat lihat untuk Dun Puteri Wangsa ni, Dr. Mazli perlu disokong untuk menang kursi Dun Puteri Wangsa dan menjadi platform kepada beliau untuk bersedia mengetuai satu pentadbiran di peringkat negeri. Saya tak cakap menteri besar, tapi kesimpulan di situ, berbanding dengan lain-lain calon kedua, ketiga, empat dan kelima ni, nampaknya dilihat dan terbukti Dr. Mazli mampu menguasai Dun Puteri Wangsa. Dan yang kedua, kesimpulan saya nak buat kat sini, jangan sokong parti binatang bersama ni untuk Parlimen Puteri Wangsa. Kerana kalau kita lihat sebenarnya dalam strategi lawan ni, biasalah kita melihat lawan tengah menyemai benih, kan. Buat apa kita bagi dia benih subur, kita terus potong lah, kita racun lah, kita bunuh lah benih dia tu, kan. After all pun sebenarnya dia bukannya mewakili satu-satu sifat geopolitik di kawasan Puteri Wangsa itu sendiri. Tak ada apa pun, tong kosong, tonggang langgang, tong kosong. Itulah di parti bersama. Dan yang ketiga, kalau kita nak lihat kesimpulannya, Barisan Nasional mampu juga boleh menang sekiranya wakil daripada MCA ini berjaya membawa satu situasi sokongan bangsa Cina ke dalam Dun Puteri Wangsa itu sendiri. Dan perlu dilihat sebenarnya Pakatan Harapan juga mempunyai kekuatan di sini, di mana dalam Pakatan Harapan ada komponen DAP, yang mana DAP ni memang gentleman, konsisten menyokong
Pakatan Harapan dari dulu kini dan selama-lamanya. Pinjam pula orang punya ni kan, nanti orang marah lah. Tak apalah, nanti you pakailah perkataan tu kan. Dan sebenarnya terakhir saya nak cakap, Pakatan Harapan boleh katakan confirm lah menang di Betelwangsa ni. So siap-siap lah apa-apa yang patut kita buat. Dan suka saya nak ingatkan malam ni Argentina lawan Egypt pukul 12. So yang ni kita tak boleh pangkah, kita sokong. Kalau Messi tak dengar pun, apa yang mampu kita boleh buat? Saya tetap bersama Argentina. So, sekian daripada Wayang Tarbus, info dan sensasi.